Di sebalik wajahnya yang tenang, tersembunyi ujian yang perit untuk dipikul. Nur Alia Khairani Ahmad Shukri, 21 tahun yang dulunya lincah, kini terlantar di katil selepas terlibat kemalangan jalan raya 31 Januari lalu. Doktor mengesahkan saraf tunjangnya putus dan berkemungkinan lumpuh seumur hidup. Nur Alia yang juga penuntut semester 5 Sarjana Muda Perakaunan di Universiti Utara Malaysia terlibat kemalangan motosikal ketika dalam perjalanan pulang ke kampus. Sejak itu, kehidupannya berubah. Nur Alia telah menjalani beberapa pembedahan, namun doktor mengesahkan saraf tunjangnya putus menyebabkan beliau berkemungkinan lumpuh sepanjang hayat. Ibu bapa Nur Alia turut menaruh harapan agar anaknya segera sembuh dan dapat menamatkan pengajian. Sebab dia pun antara harapan pihak you juga. Tak apalah, kita usaha macam mana kan. InsyaAllah kita tak tahu kan. Semangat dia tu ada lah. Ada. Dia ada. Patah semangat. Dia tak patah semangat, ada tangan-tangan dia pun dia gerak kan. Kita patah tangan, kita mudah patah semangat. Kisahnya turut menyentuh hati Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir yang hadir menziarahi Nur Alia baru-baru ini. Pihaknya akan memastikan bantuan serta sokongan rawatan dapat disalurkan sebaiknya. Saya telah berbincang dengan pihak hospital untuk kita lihat perkembangan beliau dan kita doakan agar beliau dapat sembuh segera, dan pihak universiti dan juga pihak Kementerian Pendidikan akan menyalurkan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk rawatan, untuk pastikan supaya rawatan beliau dapat disempurnakan dengan sebaik-baiknya. Sumbangan RM10,000 turut disampaikan bagi meringankan beban keluarga. Dalam ujian yang mengubah seluruh hidupnya ini, Nur Alia membuktikan bahawa kekuatan bukan hanya pada tubuh yang mampu berdiri, tetapi pada semangat yang enggan menyerah.